Ngete bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Jom Ngetik at KKKL bersama saya, Tengku Fasli Dapati, pengacara anda. Episod kali ini kita akan bersama dengan dua lagi program. Okay, yang pertama, program Sijil Pengoperasian Perniagaan dan juga program Sijil Perkhidmatan Logistik. Sijil Pengoperasian Perniagaan kita kenali sebagai SPP dan Sijil Perkhidmatan Logistik kita kenali sebagai SRK. Bersama saya hari ini dua orang Wonder Woman, ketua program bagi kedua-dua program ini. Di sebelah kanan saya perkenalkan Puan Mahanum binti Ismail, ketua program SPP Sijil Pengoperasian Perniagaan, dan yang paling hampir dengan saya Puan Yasinah binti Abdul Rahman, Sijil Perkhidmatan Logistik. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, Sihat. sihat. Dua-dua sihat? Tengku sihat. Alhamdulillah sihat. Lama tak nampak walaupun satu. Lama tak nampak. Lama tak nampak. Sibuklah kan? Masih itulah sibuk berpindah randah sebenarnya. Sibuk pindah randah. Betul. Untuk makluman para penonton, Sijil Perkhidmatan Logistik ini baru saja dilahirkan pada 2020 dan terletak di Cawangan, Kolej Komuniti Kuala Langat, Cawangan, Sepang. Dia berada di daerah Sepang. Okey, berada di Jenderam Hilir. Betul. Ya, kalau baru tak baru pun dah 5 tahun dah 5 tahun kan? 5 tahun. Dah 5 tahun. Oh, hebat tu. 5 tahun pun hampir 10 batch lah kita 10 batch hasilkan. Ramai pelajar-pelajar yang telah dihasilkan. Okey. Sebelum kita nak cerita dengan lebih banyak, dengan lebih dalam berkenaan kedua-dua sijil ini, eloklah kita berkenalan. Tadi kita dah kenal nama kan? Tapi kita nak kenal lebih, nak tahu siapa Puan Mahanum, siapa Puan Yasinah. Kita mulakan dengan Puan Mahanum. Silakan. Okey, terima kasih Cik Tengku. Macam yang Cik Tengku maklumkan tadi, nama saya dah tahu kan? Dah tahu dah. Saya Puan Mahanum. Saya merupakan ketua program bagi Sijil Pengoperasian Perniagaan di Kolej Komuniti Kuala Langat ni. Alhamdulillah lah saya diberi kepercayaan setakat ni dah masuk tahun ketiga. Pegang ketua program ni. Memimpin lah SPP ni. InsyaAllah cuba sebaik mungkin lah. Dah berkhidmat dekat Kuala Langat ni agak lama jugalah. Tu barulah dapat pegang Kepro. Maksudnya bukan jalan-jalan orang pun dapat Kepro ni, agaknya lah kot. Lebih 10 tahun dah baru dapat. Itu biarlah rahsia. Itu biar rahsia. Okey, baik. Okey. Jadi Puan Mahanum dah berkhidmat di Kuala Langat. Ni tempat yang pertama atau yang kedua ke? Sebelum saya dah pernah berkhidmat di Kolej Komuniti Ledang sebelum ni. Kolej Komuniti Ledang Ya, sama juga dekat sana ada SPP juga. SPP jugalah. Kemudian berhijrah ke Kuala Langat lah ya. Ya, betul. Wah, okey. Terima kasih Puan Mahanum. Puan Yasinah? Ya. Okey, terima kasih Cik Tengku. Okey. Saya Yasinah Abdul Rahman. Yep. Dalam kita punya sistem JPPKK ni, kalau nak dikira daripada mula-mula lah posting, 2001. 2001 super senior betul ni. Super senior. Tapi 2001 sampai 2004 tu tak kira lah. Zaman tu JSTT, kalau siapa yang tahulah JSTT. Okay. So saya punya mula lantikan ialah pada 2004. So first posting saya ialah di Politeknik Shah Alam. Politeknik Shah Alam. 10 tahun di sana. Kemudian bercuti belajar. Dan kemudian menyambung perkhidmatan di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan selama 6 tahun setengah. 2014 hingga 2020. Dan 2021, 4 Januari 2021, kiranya hampir 20 tahun dalam perkhidmatan, diberi peluang untuk menyertai keluarga besar Kolej Komuniti. Kolej Komuniti Kuala Langat. Kolej Komuniti Kuala Langat pula tu. Antara kolej komuniti yang hebat kat Malaysia ni kan. Bukan calon-calon orang duduk lama kat KKKL ni. Bukan kaling-kaling orang kata. Bukan kaling-kaling. Okey. So daripada 2021, 4 Januari lapor diri, 8 Januari dilantik sebagai ketua program. Tu dapat? Terus dapat. Mesti dia pertimbangan pengalaman yang hebat ni. Betul. Tak pasti saya.
Tapi sebab mungkin dah 20 tahun tu. Sebab dah 20 tahun dah 20 tahun dan mungkin pengarah yang sebelum ni melihat yang saya ni ada pengalaman sebagai ketua program di Polisas. Juga dalam bidang logistik. Jadi mungkin kita boleh share kita punya pengalaman dan knowledge di sini lah. Betul. So saya dah berkhidmat sebagai ketua program CJ Perkhidmatan Logistik bermula pada 2021. Sepatutnya berakhir pada 2025. Oh ya. Tetapi tahun ni tahun terakhir lah. Sepatutnya. Tapi dapat renew pula baru ni Puan Nom, kita dapat renew pula baru ni untuk 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Alhamdulillah. Harap kita boleh membawa program kita ni ke arah yang lebih baiklah. So bila dapat renew tu maksudnya pengurusan bergembira lah dengan hasil yang ditunjukkan sebelum ni kan. Kita buat yang terbaik. Jadi itu tanggungjawab dan amanah yang akan dibawa lah. Betul. Baik, tahniah. Positif. Tahniah Puan Yasinah. Baik, kita nak cerita 2 program, SPP, SLK. SLK di Sepang, SPP di Kuala Langat. Puan Mahanom, apa itu SPP? Okey, SPP ni nama penuh dia Sijil Pengoperasian Perniagaan. Okey, Sijil Pengoperasian Perniagaan ni sebenarnya fokus kepada kita nak memberikan ilmu, kemahiran kepada pelajar-pelajar dalam bidang perniagaan. Yang mana kalau pelajar tu ambil SPP ni, mereka akan banyak mendapat kemahiran dari segi macam mana nak menguruskan sesebuah perniagaan tu. Contohnya mereka akan belajar dalam bidang marketing, termasuk digital marketing yang sekarang ni memang kalau tengah hype ni. Tak ada skill di digital marketing tak lakulah belajar kan. So memang wajiblah tu antara subjek yang pelajar dan pelajar paling suka. Selain daripada tu kami juga ada tentang pengurusan, human resource, tentang ekonomi, statistik, matematik. Walaupun subjek-subjek ni nampak kadang-kadang macam pelajar takut kan bab-bab pengiraan kan. Tapi jangan risau. Untuk SPP ni insya-Allah pelajar boleh skor dengan baiklah. Sebab teknik mengajar dekat kolej komuniti ni special sikit. Ada keistimewaan dia ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih Puan Mahanom. Jadi itu cerita berkenaan dengan CJ Pengoperasian Perniagaan kan. Tambahan ada digital marketing kan. Digital marketing ni memang tengah trend lah. Siapa tak kuasai digital marketing, dia tertinggal. Kan? Bila dah cakap digital marketing, kita jangan lupa SLK pula. Perkhidmatan logistik kan. Mungkin dia ada hubung kait ke, boleh dikaitkan, kita tak tahu. Jadi kita minta Puan Yasinah terangkan. Baik. Betul lah tu macam Cik Tengku cakap tadi. Kita SLK dan SPP ni berpisah tiada lah. Rapatlah kita ni. Rapat. Kira kita sekufu lah. Sebab kalau dalam MQA pun kita duduk dalam body of knowledge yang sama. Untuk pengetahuan semua, contohnya saya boleh bagi tahu untuk dalam kurikulum yang didesain untuk CJ Perkhidmatan Logistik ni, banyak subjek-subjek yang juga diajar dalam SPP turut diambil juga oleh pelajar CJ Perkhidmatan Logistik. Jadi memang kita tak boleh lari. Contoh macam Puan Hanum sebut tadi kan, ada HR, ada mikro, makro. Itu semua pelajar CJ Perkhidmatan Logistik juga turut ambil. Tapi untuk CJ Perkhidmatan Logistik ni, apa yang specialnya, apa yang membezakanlah dia dengan SPP, kita lebih berfokus kepada logistik. Nama pun perkhidmatan logistik kan. Jadi ada beberapa subjek yang kita memang bagi tumpuan kepada keperluan logistik. Contohnya pelajar akan didedahkan dengan pengangkutan, freight. Yang kedua, pelajar akan didedahkan dengan rantaian bekalan, supply chain, sangat penting dalam logistik. Yang ketiga, pelajar akan didedahkan dengan documentation, import export. Yang keempat, yang ni memang tak boleh lari lah daripada logistik, pengurusan operasi gudang dan pengagihan. Dan yang kelima, pelajar juga akan didedahkan dengan subjek perolehan. Perolehan ni dalam erti kata bagaimana mereka mendapatkan barang-barang tersebutlah, perolehan. So itu adalah subjek-subjek niche yang ditawarkan dalam CJ Perkhidmatan Logistik. Di samping kita juga turut ada subjek-subjek ditawarkan dalam SPP. Salah satu yang specialnya SLK juga ambil subjek digital entrepreneur. Digital entrepreneurship juga didedahkan untuk pelajar SLK lah, sebab kita kan nak graduan yang holistik. Nak holistik, jadi mesti ada ciri-ciri keusahawanan. Kena menguasai. So
Ini program kita ni program 2 tahun Program sepenuh masa sijil selama 2 tahun. Setahun setengah saja di college. Setahun setengah saja di college. 6 bulan lagi pelajar akan intern. Jadi pengisiannya akan terlibat dengan industri juga? Akan terlibat dengan industri. Baik, menarik menarik. Satu penerangan yang jelas berkenaan dengan SPP dan SLK ni kan. Semoga adik-adik yang menonton di luar sana tu boleh fahamlah kan, dan boleh pilih teruslah KKKL dan KKKL Cawangan Sepang ni kan. Ada 2 kursus tu kan. Kita dah cerita apa itu kursus masing-masing, SPP dan SLK. Jadi dalam SPP ni berapa ramai kekuatan dia, tulang belakang bagi SPP ni, Puan Mano? Okey, dari segi tenaga pengajar, untuk SPP kita ada 9 orang pensyarah. 9 orang pensyarah ni saya boleh katakanlah semuanya sangat berpengalaman. Semuanya melebihi 10 tahun pengalaman mengajar. Hebatlah. Hebatlah dia orang ni. Pensyarah pakar lah kita kata. Yes, dah boleh dapat level pensyarah pakar tu. Mereka ni semua memang dalam bidang perniagaan, dan mempunyai kepakaran masing-masing. Dan kami juga sentiasa nak memastikan graduan yang kita lahirkan ni sentiasa seiring dengan keperluan industri. Kami selalulah menghantar pensyarah-pensyarah ni berkursus yang bersesuaian supaya skill ni yang kita nak bagi kepada pelajar ni sentiasa selari dengan apa yang industri perlukan. Contohnya baru-baru ni kita hantar seorang pensyarah kita untuk SIP mendapat CJ profesional lah untuk bahagian OSHA. Jadi pensyarah ni sentiasa diberi orang kata kemahiran tambahan, upgrade, upskilling kan. Ada bekalan-bekalan tambahan, bukan sekadar apa kurikulum tu diajar benda yang sama kan. Pensyarah juga turut belajar. Maknanya tak pernah berhenti, bukan saja pelajar tetapi pensyarah juga keep on upskilling, reskilling, tambah lagi ilmu baru kan. Jadi ada 9 orang SLK. Itulah saya kata mirip dengan SPP. Kita juga di Sepang kita ada kalau kita kata mengikut norma kita ada 9 orang pensyarah-pensyarah yang memang kompeten, jangan risau, memang semua adalah pensyarah-pensyarah yang kompeten. 9 termasuk ketua program lah. Sebab ketua program pun mengajar. Ketua program pun kompeten? Ketua program insya-Allah. InsyaAllah kompeten. Kita kena memastikan kita sentiasa relevan dan kompeten. Betul. Jadi sama juga macam SPP, kita ada pensyarah-pensyarah yang ada juga pensyarah kita yang memang bidang logistik dan pernah ada pengalaman industri. Maksudnya pernah bekerja. Jadi itu memberikan satu kelebihan kan, pensyarah yang ada pengalaman industri dan kembali mengajar delivered kepada pelajar. Sebab tak semua benda yang kita boleh cerita secara teori, betul? So macam untuk saya sendiri sebagai ketua program dan juga ada beberapa 2-3 orang pensyarah yang ada kira kita ada professional certificate lah. Kita adalah chartered member kepada CILTM. CILTM tu Chartered Institute Logistics and Transport Malaysia. Itu professional bodies tu diiktiraf lah worldwide. Professional body untuk logistik. Untuk logistik. Kalau macam contoh accounting, kita ada apa Puan Nom yang mengiktiraf professional accountant kan? SCCA dan sebagainya. Kalau untuk logistik kita ada CILTM. CILTM. So untuk saya sendiri ada diiktiraf sebagai chartered member dan ada beberapa orang pensyarah yang lain. Dan ramai juga lagi pensyarah kita yang kita telah equip mereka dengan professional cert untuk warehouse. Warehouse dan juga halal logistik. So itu ada bidang-bidang baru lah yang ada. Bidang-bidang baru. Sekarang ni pula kita bercakap soal SDG kan, Sustainable Development Goals tu. Jadi ada logistik memang sangat berkait rapat dengan sustainable. So kita dah start lah nak tengok apa kursus-kursus yang untuk kita supaya kita boleh share lah dengan pelajar kita. Jadi sedikit sebanyak apa yang pensyarah tu dapat, pelajar pun akan dapat tempiasnya. Kan? So untuk SLK di Sepang kita ada 9 orang. 9 orang kekuatan. Bermakna cukup lah untuk kereta untuk 3 semester. Lebih dari cukup, termasuk juga untuk support kita subjek-subjek SPP lah di sana. Baik. Terima kasih Puan Yasinah. Sama-sama. Tapi Puan Yasinah, kita cerita logistik ni bahasa mudah dia apa Puan Yasinah? Okey, untuk penonton di luar sana lah. Sebab walaupun mungkin ada yang tertanya logistik ni apa kan?
Ada kadang juga saya dengar daripada Dia zaman kalau saya, SPP dia tu berniaga. Berniaga. Tapi logistik. Apa benda? Setiap ada yang logi kan. Apa benda tu kan. Okey, logistik ni sebenarnya logistik ni dah lama. Okey. Cuma di Malaysia ni kita angkat keperluan kepentingan logistik ni dalam 25 tahun kebelakangan ni. 25 tahun kebelakangan ni. Analogi saya mudah je lah. Logistik ni ialah satu proses di mana kita menggerakkan barang-barang dan juga manusia dari satu tempat ke satu tempat lain dengan cekap. Dengan cekap 3R. 3R tu yang paling basic. Sekarang ni kita dah ada 5R. Right place, right time and the right cost. Macam contohnya dululah, mungkin kalau saya pun tak pasti lah, Cik Tengku ni muda lagi. Muda lagi kan? Muda lah sikit. Kalau tahun-tahun late 70s ke apa kan, kita tengok banyak barang-barang daripada luar yang kita tak nampak dalam Malaysia. Tapi dengan kita punya sebab kita dah buka ekonomi, dengan adanya kecekapan dalam logistik dan rantai bekalan, macam kita tengok sekarang lah, kita boleh menggunakan banyak barang-barang daripada luar dengan harga yang lebih kompetitif. Sebab kita dah cekap dari segi logistik tu. Contohnya saya selalu cakap dengan pelajar, macam mana you dapat dalam kelas you bawa mineral water, you beli mineral water, macam mana you dapat mineral water ni? You terus turun kedai kan? Betul. Tapi pernah tak you terfikir macam mana proses air mineral tu daripada kilang sampai dekat depan muka you tu? Daripada dia buat sampai ke depan, sampailah kita sampai kita beli. Air. So itulah logistik. Itulah logistik. Satu benda yang sangat penting dalam semua industri. Ringkas, mudah difahami. Dari mana datang sampailah itu sampai ke pungut akhir. Proses yang berlaku tu adalah logistik. Itu adalah logistik. Mendalam tu logistik tu kan. Okey, SPP. Kita kembali kepada SPP. SPP ni rasa dah lama di Kuala Langat kan? Khususnya tahun apa tu? Ambilan pertama kami 2003. Seawal 22 tahun. Seawal kolej ni dibuka. Kolej Komuniti Kuala Langat. Dah ada dah. Dah SPP, ni. pengoperasian perniagaan. Kalau nak ikutkan perancangan awalnya SPP ni tak ada di KKKL. Tapi disebabkan keperluan komuniti di sini memerlukan khusus ni diadakan di sini, sebab itulah dia dimasukkan dalam perancangan. 22 tahun khusus ini survive. Dan masih relevan. Ya, masih relevan. Masih mendapat permintaan yang tinggi. Masih ada permintaan. Yes. Baik. Kita nak minta Puan Mahanom kongsikan prospek kejaya bagi SPP. Sebab dah 22 tahun ni, dia kekal relevan ni. Di Kuala Langat ni masih lagi ada. Alhamdulillah. Okey, untuk SPP ni alhamdulillah prospek kejaya luas sebenarnya. Sebab pengoperasian perniagaan ni kalau nak diikut, mana-mana perniagaan pun memerlukan pelajar kami. Maksudnya company apa pun pelajar kami boleh bekerja di situ. Kalau peringkat CJ ni mereka lebih untuk prospek kejaya untuk jadi penyelia lah. Contohnya dari segi pentadbiran, pengurusan, pemasaran, keuangan, jadi human resource ke. Banyaklah cabang yang dia boleh banyak cabang. Join tu kan? Yes, banyak cabang dan boleh bekerja di mana-mana lah. Macam tak ada isu lah sebenarnya nak dapat peluang pekerjaan tu. Sebab semua company pun memerlukan, contoh company IT, macam Cik Tengku orang IT kan. So memerlukan pelajar SPP untuk duduk di bahagian admin, untuk menguruskan keuangan. Yes. Kota tak gaji dah. Betul-betul macam jadi, itulah. Maksudnya SPP ni berjaya mengekalkan relevan tu. Relevansi. Sentiasa diperlukan. Sentiasa ada. Kan? Dan cuma kalau saya nak tambah sikit, SPP ni special dia sebabkan dia bidang dia sangat luas. So bila pelajar alumni kita nak sambung pengajian nanti, dia ada banyak cabang yang dia boleh masuk. Contoh kalau kita tengok alumni SPP ni, kalau dia memilih untuk sambung belajar, contohlah kita ambil sambung belajar di Politeknik. Sebab alang-alang diorang dah mula mencari nak sambung belajar ke mana kan. Cari tempat kan. So
So kalau adik-adik contohnya nanti katakanlah nak sambung belajar ke politeknik, macam syarat tu tak lepas. Tak lepas, okey. So jangan risau, sambung belajar dulu di Kolej Komuniti Kuala Langat, ambil SPP. So nanti bidang nak sambung belajar dekat politeknik tu banyak. Lagi meluas lah. Yes. Contoh kalau SPP ni bila dekat politeknik, kita boleh masuk di bawah Jabatan Perdagangan. Kalau di bawah Jabatan Perdagangan yang sesuai untuk pelajar SPP sambung belajar, ada 9 program. Banyak. Salah satunya logistik. Sebab tu tadi kita kata kita dalam bidang yang sama. Boleh masuk marketing, boleh masuk peruncitan, insurans, perniagaan antarabangsa. Banyaklah. Ada 9 program lah yang sesuai untuk pelajar SPP sambung belajar ke politeknik. Jadi untuk dia boleh sambung belajar, dia ada 9 cabang. Kalau dia nak bekerja, pelbagai jawatan pengurusan. Betul. Kan? Sebab level sijil ni kan dia basic je. Betul. So bila diploma tu dia baru menjurus apa yang dia nak lebih minat dia nak lah. fokus lah. Betul. Dekat mana yang dia minat kan. Baik, itu satu penerangan yang menarik, prospek kerjaya dan pendidikan bagi SPP kan. Jadi yang dekat luar ni dia boleh nampak kan bila dia masuk apa dia dapat masuk SPP ni kan. Bila nak sambung diploma 9 cabang. Ada orang satu je. Kalau dia dah ambil satu je lah. Ya, sebab kadang-kadang pelajar ni bila kita masuk SPP, taklah saya minat marketing, nak fokus pada marketing. Kita kata ini jadikan satu laluan loncat, dia batu loncatan. Mungkin dia tak boleh pergi ke politeknik kerana tak cukup syarat. Betul. Tapi dia masuk ke SPP College Community ni, ambil SPP dan dia boleh buat diploma di politeknik. Dengan sokongan sijil yang kita ada. Ya, betul. Dan kita ada laluan khas kan untuk pelajar-pelajar lepasan sijil College Community. Kita ada laluan khas untuk mereka sambung belajar di politeknik. Tak perlu melalui UPU tu lah kan. Kita ada laluan tak perlu nak khas. isi borang banyak-banyak lah. Ada laluan khas dia. SLK. Puan Yasnah, silakan. Baik, saya kongsikan dengan adik-adik bakal pelajar kita di luar sana. Kenapa kita pilih sijil perkhidmatan logistik? Ada dua selepas kita menyertai College Community dan menyelesaikan sijil perkhidmatan logistik kita. Sama ada adik-adik akan sambung belajar. Kebanyakan separuh lah saya boleh kata daripada alumni kita menyambung pengajian. Mereka menjadikan College Community ni sebagai satu batu loncatan. Macam Cik Tengku cakap tadi lah, mungkin semasa nak lepas SPM tak cukup syarat, sebab nak masuk diploma logistik di politeknik ni tinggi sikit. Kena ada 5 kredit. 5 kredit. Jadi tak apa, it's okay. Walaupun berminat dengan logistik, tak melepasi tahap awal untuk diploma logistik. Kita mula dengan College Community. College Community hanya memerlukan lulus SPM. Lulus SPM tu maksudnya confirm lah kita kena lulus BM dan sejarah kan. Dan 1 kredit je. 1 kredit dan masuk sijil perkhidmatan logistik, dan kemudian kita selalunya memang jadi feeder lah kepada politeknik sebab kita di bawah satu bumbung. So normally kalau macam sijil SPP tu dia ada banyak cabang. Tapi kalau macam pelajar kita setakat ni lah yang saya nampak, dia dah bila dia ambil sijil perkhidmatan logistik tu dia dah nampak apa yang dia nak kan. Fokus dia lah. Dia dah fokus. Jadi ada setakat ini 5 politeknik yang menawarkan program diploma pengurusan logistik, iaitu Politeknik Nilai, Politeknik Seberang Perai, Politeknik Kuantan, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Politeknik Metro JB, dan juga kalau nak jauh sikit, nak cari pengalaman, Politeknik Kota Kinabalu. Sampai sana? Ya, betul. Di seberang laut pun ada? Di seberang laut. Sangat menarik. Kalau dah pergi sana, tak nak balik dah semenanjung. So, ada 5 tempat. Selain daripada itulah, mungkin kita boleh share jugalah, takkan masuk Politeknik je Puan. Ada banyak. UniKL juga salah satu tempat untuk menawarkan diploma. Dan satu lagi college yang ditawarkan di Penang, ada satu tu. Nanti saya akan share kemudian, Peninsula College. Yang ini di bawah PKT Logistik lah. Dia memang ada college yang memang diiktiraf oleh MQA. Dan mereka memang memanggil-manggil pelajar college community kita untuk menyambung pengajian di peringkat diploma di college mereka dalam bidang logistik. Yang ini twinning lagi dengan universiti daripada luar negara. Lagi hebatlah walaupun IPTS kan. So ada banyak. Sekiranya kita masuk college, kita tak nak belajar. Boleh. Tak nak belajar. Kalau ikut pengalaman saya sebagai ketua program selama 5 tahun, ramai pelajar saya masa intern
dah terus habis intern dan terus bekerja di situ. Maksudnya memang company ni, syarikat-syarikat logistik ni memang panggil, memang tanya puan ada tak pelajar yang nak intern, lepas tu boleh bekerja dengan kita. So ada banyak syarikat logistik di luar sana yang kita boleh menceburkan diri sebagai apa tu? Kalau baru keluar sijil tu, kalau nak kata sebagai perunding logistik tu mungkin ambil masa sikit lah. Tapi akan ada sampai ke tahap tu kita boleh bermula dengan penyelia kargo, kita boleh bermula dengan penyelia gudang. Kalau untuk admin mungkin kita boleh duduk dekat bahagian perolehan. Kalau nak buka bisnes, kita boleh jadi ejen untuk freight and forwarding. Sebab apa? Freight and forwarding agent ni sangat diperlukan oleh industri player di luar sana. Sebab company ni dia memang perlukan freight and forwarding agent ni untuk nak jalankan dia punya documentation dan sebagainya. So kita boleh buka perniagaan dalam bidang tersebut. So banyak dan cabang kat mana kita boleh kerja. Semua industri memerlukan logistik. Manufacturing, oil and gas, besar sangat. Prospek dia sama ada di dalam dan juga di luar negara. Yang penting kita belajar betul-betul, kita upskill diri kita, kita pastikan kita kompetitif di luar sana, peluang terbuka luas untuk logistik. Kalau jadi perunding tu mungkin pengalaman sikit kan? Memerlukan pengalaman lah. 3 tahun tu mungkin dah boleh jadi perunding kan? Tapi saya nak share sikit boleh tak Cik Teguh? Boleh, tak ada masalah. Apa yang specialnya Sijil Perkhidmatan Logistik di College Community Kuala Langat Cawangan Sepang ni, semua pelajar kita sebelum mereka graduate, kita akan pastikan mereka ada value added. Mereka akan dapat, kita akan pastikan mereka dapat satu sijil profesional daripada Dangerous Goods. Dangerous Goods ni satu konsultan, dia kita punya jaringan kolaborasi. Dapat special price lah untuk pelajar. Kalau kat luar memang bayar mahal lah, ribu-ribu. So bila pelajar ada yang ini, you dah ada satu fundamental di mana macam mana nak menguruskan barang-barang berbahaya. So kalau keluar dekat sana kerja, lakulah sign kita. Kita boleh check, maknanya sebab professional cert dekat sana. So kita akan pastikan yang itu pelajar kita dapatlah. Kalau adik-adik di luar sana tu berminat, jangan tunggu lama-lama. Jom SPP sertai. dan SLK ni antara hot seat kan? Sentiasa penuh. Jadi jangan terlambat buat keputusan. Minat, mohon join. InsyaAllah. Kita akan jumpa jadi warga KKL kan? Baik. Itu kita dah cerita pasal prospek kerjaya, dah tahu macam mana pelajar-pelajar ni, di mana dia berada, ada yang sambung diploma, ada yang bekerja, ada yang menjadi usahawan. Kan? Tapi daripada prospek itu, kita bila dah habis, kita dah kira alumni. Kan? Jadi macam mana SLK dan SPP ni menyantuni alumni dia? Ataupun ada buat program ke, ada bagi pendedahan ke kepada pelajar-pelajar sedia ada dengan alumni. Boleh kongsikan? Mungkin Puan boleh share dulu kot sebab alumni dia alumni dia. Sebab dia pun dah 20 tahun kan. Kita ni baby lagi kan. Okey, untuk SPP kita ramai sangat dah alumni. Okey, ada yang alumni kita berjaya. Banyak success story itulah banyak ni Nabi pagi nak cerita ni. Tak tahu nak pilih mana satu ni. Nak pilih. Tak apalah, yang paling hampir pun tak apalah, supaya sikit sebanyak pengetahuan tu dapat kita kongsikan dengan penonton. Kalau alumni yang macam tadi kita sentuh yang sambung belajar kan. Kalau yang sambung belajar macam Puan Yasina cakap tadi, samalah lebih kurang 50% alumni kita sambung belajar. Sebahagiannya yang lain ada yang terus bekerja, sama ada yang biasanya lepas habis LI tu company majority lah laku keras orang kata. Kadang-kadang dia orang nak sambung belajar pun tak jadi sebab terus dapat offer. Betul. Dapat offer yang tinggi kan? Itu tepat sekali. Sebab kita belajar dia orang dari segi kemahiran kan, bukan teori je. Jadi memang industri sangat sukalah. Ada yang sampai level dapat level pengurus dah, pengurus cawangan dah. Ada pernah starting tu lepas LI pun ditawarkan dengan gaji 4,000 starting. Memang alhamdulillah lah. Sebenarnya bila dekat luar ni, bila kita bekalkan dengan kemahiran kan, jadi dia banyaklah yang syarikat yang perlukan tu boleh tawarkan. Kan? Dari tadi saya terlupa nak sebut dari segi menjadi usahawan. Sebenarnya antara objektif SPP ni juga adalah untuk melahirkan usahawan lah. Untuk usahawan, kalau yang paling hampir adalah kita ada seorang alumni.
kita tunjuklah sikit. Ya boleh. Yang dah berjaya menjadi jadi usahawan yang berjaya. Bukan berjaya jadi usahawan, jadi usahawan yang berjaya. Nama dia Muhammad Arif bin Abu Haid. Yang ni memang SPP punya alumni. Dia grad pada tahun 2021. Okey, 2022 tu dia terus start buat perniagaan. And then 2022 tu surprise lah. Dia boleh cecah terus jualan dia 1 juta. Wow. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia buat terkesima pesyarah dia kan. 1 juta. Syarikat dia syarikat kontraktor. Cuma kebanyakan pelajar-pelajar yang minat dalam bidang bisnes ni, mereka akan memulakan perniagaan seawal semester 1. Dah digalakkan untuk mulakan perniagaan. Kami memang train pelajar kami, kalau siapa yang minat bidang bisnes terus start pada semester 1. Sebab dekat sini maksudnya boleh daftar perniagaan ke apa ke? Yes, kami akan bimbing. Biasanya kami akan letak mentor terus dekat pelajar tu. Satu benda yang menarik kan. Siapa yang minat bisnes, kita kata okey, you start sekarang. Tak yakin, okey, kami bantu apa yang awak minat. Kalau saya tak boleh lah, macam-macam nak fikir. Kan tanggungannya, apanya kan. Sebab dia orang belajar kan, fresh kan. Dia fresh lagi kan. Energi banyak lagi. Idea pun banyak lagi kan. Macam yang Arif saya cerita tadi, walaupun habis belajar dia buat kontraktor, tapi masa dalam belajar macam tak sesuai lah untuk kontraktor tu kan. Jadi memang dia menjual. Dia jual macam-macam lah benda. Antaranya dia jual roti, dia jual makanan, dia duduk dekat Banting ni, dia orang Negeri Sembilan, dia duduk Banting ni, dia tengok apa yang banyak dekat Banting. Kemudian dia jadi supplier pula orang di luar Banting untuk beli barang yang berada di Banting. Jadi orang kata profil itu memang cantik lah. Kan? Itu atas dasar bantuan dan bimbingan dekat pensyarah-pensyarah lah. Mentor. Alhamdulillah lah. Banyak lagi lah kejayaan-kejayaan lain. Semestinya banyak. 20 tahun. 22 tahun. Tempoh yang panjang. Antaranya juga saya nak highlight juga ni, seorang lagi pelajar. Rasanya semua kenal kot pelajar ini rasanya ni. Yang paling antara yang famous dan berjaya lah. Antara famous lah. Ni antara pelajar saya yang ni pula, specialnya. Sama juga, dia ada perniagaan sendiri dah. Cuma yang kami sangat terinspirasi juga dengan kejayaan dia, sebab niat dia nak datang college ni selain dapat ilmu adalah dia nak keluar daripada status B40. Status dia penerima zakat tu. Jurang asnaf. Kemiskinan tu dia nak keluar daripada tu. Dan atas usaha dia, memang dia berniaga daripada semester 1, memang pensyarah semua bantu dia, support dia, jadi mentor lah kepada dia. Semester 3 dia bayar zakat perniagaan. Alhamdulillah. Dia dapat keluar daripada status asnaf macam tu. Orang kata betul-betul inspirasi lah. Memberi inspirasi. Dengan bantuan pensyarah-pensyarah hebat. Kan? Support kan. Nak berniaga mula daripada bawah dulu. Sampai di dalam niaga, daripada penerima kepada pembayar zakat. Tu jadi kita macam adik-adik dekat luar sana, jangan rasa sijil ni macam tak ada value. Betul. Sebab apa pun yang kita belajar, ilmu yang kita dapat, kalau kita praktikkan, insya-Allah dia akan membuahkan hasil yang baiklah. Insya-Allah. Yang penting kita kena usaha. Kan? Orang kata kena tu 22 tahun tu alumni hebat ni memang betul lah dia lahirkan kan. Dengan pensyarahnya yang hebat-hebat di belakang, orang kata dan pensyarah pakar kan, melahirkan graduan alumni yang hebat. SLK baby ni baru lagi 5 tahun umur dia. Itulah dia. Nak bercerita apa ni, alumni sehebat SPP tu, insya-Allah kita akan sampai ke tahap itu nanti. Saya harap saya dapat melihatlah juga. InsyaAllah. Tapi nak tunggu 20 tahun tak sempat, saya dah pencen. Tapi dalam masa 5 tahun ni, siapa tahu kan? Dalam masa 5 tahun ni, apa yang saya boleh kata, setakat ni alumni yang kita ada berada di IPT. IPT. Tapi walaupun kita SLK, tahun lepas convocation, salah seorang graduan SLK berjaya merangkul anugerah keusahawanan peringkat College Community Selangor. Datang daripada program SLK lah. Yang tu kita memang walaupun baru 5 tahun.
Walaupun baru 5 tahun, kita dah ada dapat potensi. Ada potensi. So kita meraih anugerah di peringkat kebangsaan lah. Itu yang saya boleh banggakan. Walaupun yang kita boleh banggakan lah bersama-sama, itu pun berkat hasil daripada bimbingan pensyarah. Dan pelajar tu pun istimewa kan? Ya, pelajar kami tu adalah kita boleh kata luar biasa sebab semasa dia mendaftar sebagai pelajar sijil perkhidmatan logistik di Sepang, dia telah pun berusia 52 tahun. Tu kata college community ni dia tak kira umur. Kita punya akses kepada masyarakat di luar sana tiada sempadan. Selagi ada kemahuan, situ ada jalan. Betul. Jadi kalau 52 tahun boleh datang dan menyertai kami, selesai sijil dengan jayanya, apatah lagi adik-adik di luar sana yang baru berusia 18, 19, 20 tahun, tentu jangan boleh segan-segan. Jangan segan-segan. Beranikan diri. Di college community, SPP dan SLK akan cuba berubah dan kita akan bantu yang terbaik lah. Kita akan bantu yang terbaik. Itu yang kita nak dengar tu kan. Baik. Okey, di samping itu satu lagi ramai juga alumni kita yang macam tadi Puan Nur kata, daripada bermula nak sambung belajar, tak jadi. Sebab bila keluar saja daripada sijil, menyertai industri player di luar sana, ditawarkan gaji 3,000 lebih ke atas. Syarikat-syarikat multinational company. Jadi bila dia datang dan bertanya pendapat kita, kita kata sebab belajar ni sepanjang hayat kita boleh, tapi peluang bekerja di syarikat multinational company, meraih pengalaman tu sangat mahal. So dengan gaji 3,000 lebih, 4,000 termasuk OT, dengan berbekalkan sijil, go for it first. So memang kita dapat feedback yang baguslah daripada industri, mengatakan pelajar-pelajar college community ni sangat capable di luar sana. Mereka memang hands on. Itu kelebihan kita kita memang sangat hands on, bukan teori semata-mata. Itulah yang kita banggakan. Jadi memang orang kata kalau pergi keluar tu kita confident betul lah. Kita tak segan. Kita tak segan mengaku ini pelajar kita. So jangan macam Puan Nur cakap tadi, jangan underestimate sijil di college community ni. Betul. Kan kalau takkan dia boleh menghasilkan sejuta. Betul. Itu dalam bidang dalam setahun kan. Satu, walaupun kita rasa kita pun tak tahu bila dapat sejuta tu kan, tapi dia dah berjaya. Itu rezeki kan, rezeki atas usaha mereka kan. Baik, Puan Mahanom 3 tahun sebagai ketua program, Puan Yasinah 5 tahun. Satu tempoh masa yang orang kata 2025 pun dia sambung lagi kan, sambung lagi kan. Jadi kita nak sebagai pemimpin ni rasanya banyaklah orang kata pengalaman ataupun pencapaian pelajarnya, pensyarahnya yang hebat-hebat ni kan. Jadi sebagai ketua program SPP, boleh kongsikan detik-detik manis, kejayaan-kejayaan anak-anak buah, kejayaan-kejayaan pelajar yang boleh kita kongsikan. Okey, untuk SPP lah, sepanjang pengetahuan saya dekat sini, banyaklah kejayaan-kejayaan yang saya rasa macam wow, untuk pelajar-pelajar di peringkat sijil boleh dapat anugerah ataupun pencapaian yang hebat. Antaranya macam saya sebut baliklah, saudara Kois ni kenapa istimewanya, kita masuk bertanding untuk Kois ni untuk anugerah MEA, anugerah keusahawanan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2021, yang mana beliau ni bersaing dengan semua pelajar IPTA, IPTS termasuk universiti, dan alhamdulillah menang untuk kategori ni, kategori B anugerah perusahaan pelajar, dapat nombor 3. Saya rasa macam luar biasa lah, sebab kalau bersaing dengan pelajar universiti yang kalau kita ikut akademik dia lebih hebat, kan, tapi dia yang terpilih, dia yang terpilih sebab kita dapat pelajar college community ni belajar dengan kita setahun setengah aja. Tapi alhamdulillah lah dengan bimbingan pensyarah kita dapat hasilkan pelajar yang betul-betul membanggakan lah, membanggakan kami sebagai pensyarah, dan jadi sebagai satu kepuasan mengajar lah. Dapat hasilkan pelajar yang macam ni. Bila anak pelajar tu berjaya tu, orang kata kalau anak yang baik ni sejuk perut ibu kan. Ni katakan nak sejuk perut bersyarah kan, tapi satu benda yang bangga lah kan, berkat doa, usaha
doa support daripada pensyarah, doa daripada pensyarah, kegigihan pelajar sendiri untuk merubah, untuk menjadi lebih baik kan. Jadi benda tu satu benda yang mengharumkan kepuasan kan. Bila Puan Mahanun cerita kepuasan tu, gembira lah. Kita dia kan bersyukur dengan kejayaan. Okey, selain tu juga ada nak tambah sikit, kalau yang terkini lah, macam tahun lepas kita ada hantar pelajar untuk menyertai pertandingan perniagaan, business pitching, yang mana pelajar kita bertanding dekat peringkat antarabangsa dan dapat anugerah, 2 anugerah. Sampai peringkat antarabangsa? Ya, alhamdulillah. Kita ada produk kita sendiri, iaitu dinding nenas berapi. So kalau nak cuba rasa dinding ke, nenas berapi, patut bawa tadi tu. Itulah, boleh kita rasa. Dah bawa sekali kan. Dia memang dapat pengiktirafan dah, pelajar tersebut. Dari segi bukan produk itu saja yang dipertandingkan, juga adalah skill pelajar itu sendiri. Dari segi pitching dia, dari segi strategi perniagaan dia. Baik. So memanglah kita dapat guide pelajar tersebut, keluarkan potensi-potensi dalam diri dia, untuk all out lah kan. SLK pencapaian selama 5 tahun ditubuhkan, maksudnya di KKKL ni. Ada banyak sebenarnya, Cik Tengku. Macam contoh yang macam kita semua tahulah, keusahawanan ni dia memang ada banyak peluang untuk pelajar menyertai pertandingan, menunjukkan potensi diri. Banyak juga pertandingan yang disertai oleh pelajar SLK dalam bidang keusahawanan dan mendapat anugerah di peringkat kebangsaan dan sebagainya. Even yang saya sebut, pelajar kita yang dapat anugerah keusahawanan di peringkat KK Selangor tu juga turut memenangi, tak silap saya tahun lepas lah, ada satu anugerah dengan produk dia Pink Masker tu, berasaskan buah naga. Itu satu. Tapi saya rasa dalam bidang akademik, kalau nak dikatakan pencapaian yang, sebab katanya pencapaian yang kita rasa golden achievement lah setakat ni, saya rasa saya boleh tak overclaim kalau kita boleh kata di college community pertama kali kita diberikan award scholarship. Scholarship untuk menyambung pengajian sebanyak RM80,000 daripada industri kepada 2 orang pelajar. So besar, saya rasa besar. Itu julung-julung kali lah. Sepengetahuan saya pertama kali untuk college community, untuk pelajar CJ Perkhidmatan Logistik dan secara keseluruhan lah. Di college community ni lah kan? Di college community KKKL ni first time lah dapat. So kita dapat 2 beasiswa RM40,000 untuk dianugerahkan kepada 2 orang pelajar cemerlang kita. Pengarah telah menerima daripada PKT, Yayasan PKT Logistik, 2 anugerah tersebut, dan kita akan rewardkan pada convocation kita tahun ni lah. Kita akan pilih pelajar ni yang akan dapat scholarship ni, akan melanjutkan pembelajaran di yang saya cakap tadi, Peninsula College. Dia twinning dengan Plymouth University di UK. RM80,000 fully paid. Buat diploma di satu, kalau orang sebut IPTS ni macam mahal kan, tapi you telah dibayar lah dengan allowance sara diri dan sebagainya. Lengkap semuanya. Datang buat badan saja. Lepas tu saya difahamkan oleh Yayasan PKT, mereka juga akan ditawarkan bila kata skor, akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah juga di sana. Dan selalunya mereka ni akan terus bekerja di PKT Logistik. So I think, saya rasa setakat ni yang achievement yang itulah yang berkat daripada kita punya jaringan kolaborasi dengan industri, so kita diberikan beasiswa, dan kita harap kita dapat memilih pelajar yang tepat lah kan. Pelajar yang tepat, sebab ini adalah satu golden opportunity untuk mereka melangkah lebih jauh. So yang itulah setakat ini. Harap-harap nanti bila kita dah sampai 10 tahun, kita akan dapat menyaksikan lebih banyak kejayaan. Jadi untuk penonton di luar sana, bukan orang kata bukan setakat itu saja pencapaian yang boleh dicapai kan. Banyak lagi pencapaian-pencapaian yang ada dibawa di peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan, peringkat kolej pun tak apa. Tapi pelajar-pelajar ada peluang untuk menonjolkan diri dia kan. Macam orang kata, mana ada kemahuan di situ ada jalan. Kan. Jadi kita dah hampir ke penghujung. Kejap sangat kan? Sedar tak sedar kita cakap kan? Tu yang kita nak cakap tu. Sebelum kita nak pergi ke penghujung tu, kita jemput minum dulu. Silakan. Sila. Bismillah. Sila.
Bila jom ngeteh ni dia kena bagi teh lah. Tak dapatlah kopi Barulah ke jom ngeteh, Milo tak kan. dapatlah kopi kan. So sebelum kita mengakhirkan segmen ataupun podcast kita hari ni, harapan. Mungkin ada tahun 2025, apakah harapan yang kita nak ataupun impian kita nak cuba laksanakan, Puan Yasina? Kalau bercakap soal harapan, kita ada harapan jangka pendek, ada harapan jangka panjang. Betul Okey, kalau untuk harapan jangka pendek tu, of course kita nak mencapai lebih banyak kejayaan di peringkat college, institusi, di peringkat dan kita nak tengok pelajar kita dicungkir bakat. Macam ni kita mungkin nak buat penyertaan kali pertama dalam polisi skill. So kita nak tengoklah kejayaan-kejayaan yang macam itulah. Kalau kejayaan, kalau harapan di masa jangka masa yang panjang, satu, sebagai ketua program saya mengharapkan kurikulum yang ditawarkan oleh CJ Perkhidmatan Logistik ni akan sentiasa relevan, akan sentiasa relevan dengan kehendak industri. Kita tak nak kita short sendiri. Sebab tu kita kena sentiasa jaringan kolaborasi dengan industri tu kena sentiasa rapat. Jadi kita kena sentiasa dapatkan feedback. Kurikulum kita mesti seiring dengan keperluan. Sebab kalau untuk pengetahuan semua Cik Tengku, Puan Hanum, logistik punya trend ni cepat, rapid. Dia punya perubahan dia sangat cepat. Macam sekarang atau kita tak AI lah apalah kan. So pelajar kita perlu cope dengan perubahan trend. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengharapkan mungkin kita punya accessibility antara program kita CJ Perkhidmatan Logistik ni. Sekarang kita full time kan. Mungkin akan datang, mungkin difikirkan di peringkat atas, kita boleh menawarkan micro credential. Sekarang kan kita bercakap tentang micro credential pada yang dah bekerja dalam bidang tu. Sebab dia sangat relevan dengan logistik ni. Mungkin kita boleh tawarkan kursus-kursus yang niche, contohnya warehouse management system. Ini untuk upskill mereka-mereka yang telah berada dalam industri logistik. Micro credential, so kita boleh capai accessibility bukan setakat pelajar sepenuh masa, tetapi kita boleh akses kepada orang-orang di luar sana yang memerlukan kemahiran seperti itulah. Mungkin kita boleh tawarkan yang macam itulah. Dan selain daripada itu, untuk jangka masa pendek ni juga kita bercadanglah untuk menambahkan lagi lah jaringan kolaborasi. Saya rasa untuk bidang logistik ni yang paling penting jaringan kolaborasi dengan industri. Dia kena banyak. Dia bukan tak semestinya banyak, tapi kita kena mencari industri yang betul. Contoh sekarang kita dah ada setakat ni dengan PKT Logistik, kita dah ada dengan Batteryku, dan kita dah ada dengan DGM. Jaringan kolaborasi kita untuk yang tiga ni pun kita dah jalankan dengan begitu baik apabila contoh macam DGM telah membekalkan kursus-kursus profesional dengan harga yang berpatutan kepada pelajar kita. Untuk PKT Logistik, untuk DGM, mereka memberi peluang kepada pelajar kita, contohnya PKT bagi peluang JBSB, jom bekerja sambil belajar. Pelajar kita masa cuti semester tak duduk rumah Cik Tengku. Mereka dipanggil ke PKT dan bekerja. Dibayar pula gaji harian. Jadi cuti sebulan tu terlibat dengan industri. Ada pengisian. Ada pengisian. Jadi dia sebelum dia grad, dia dah nampak dah macam mana sebenarnya kerja dekat industri logistik. Hala tuju dia. Hala tuju. DGM pun begitu juga, mereka ambil pelajar kita sebagai part time semasa cuti semester, hantar bekerja di warehouse mereka di KLIA. So pelajar kita ni bila dia graduate, dia dah tahu dah sebenarnya, tak ada dah terkejut, oh macam ni ke sebenarnya kerja logistik. Masa cuti tu kita punya rakan kolaborasi telah memberi peluang kepada pelajar kita. Dah didedahkan. Dah didedahkan. Dia dibayar gaji dan benda tu semua sangat berguna dalam kita punya resume nanti. So itulah harapan saya supaya kursus kita kekal relevan. Saya juga difahamkan CJ Perkhidmatan Logistik ni pun akan dikembangkan, ada college community lain. Dah ada yang berminat lagi nak akan tawarkan juga. Itu menunjukkan SLK ni memang hot demand lah. Hot demand. Sudah mula diperhatikan. Sudah dah ada yang pinang. Banyak. Buka lah kat sini pula. Buka lah kat sini pula kan. Takkan asyik dekat Sepang je kan. Untuk makluman penonton SLK ni lokasi dia strategik. Ya, betul. Berhampiran dengan KLIA.
kan? Kemudian dengan kalau tanya kenapa kita berada di Syawangan, tidak berada di main campus di KKL ni, sebab salah satunya perancangan yang strategik lah. Bila dekat Sepang tu dikelilingi oleh industri yang relevan, kita dekat dengan KLIA. So ada banyak industri yang bila ditempatkan tu memang berpatutanlah dengan program yang kita tawarkan. Ada gudang-gudang kat situ banyak. Baik, terima kasih Puan Yasinah. Sama-sama. Puan Mahanom, harapan SPP. Harapan saya macam yang Puan Yasinah cakap dah sama. Kita memang mengharapkan, kami mengharapkan SPP ni dapat terus berkembang. Yang penting kita nak gilap sebenarnya potensi-potensi pelajar ni yang katanya agak tercicir dari segi akademik. Kita nak gilap potensi mereka supaya mereka juga boleh berjaya. Dan kita nak pastikan juga graduan-graduan yang keluar daripada SPP ni, mereka ni mempunyai kemahiran yang memang betul-betul diperlukan dekat industri. Bukannya kami sediakan pelajar-pelajar ni macam syok sendirilah, ikut apa yang kami nak ajar aja. Sebab kita nak pastikan graduan yang keluar ni nanti selaras dengan apa yang industri perlukan. Dan dalam masa yang sama juga kita mengharapkanlah juga kan macam Puan Yasinah kata tadi, kita memang plan untuk ada banyak lagi kolaborasi ataupun kita akan tambah lagi skill-skill kemahiran mereka untuk pastikan bila mereka nak bekerja nanti mereka sentiasa menjadi rebutan para majikan dekat luar sana. Marketable di luar sana. Marketable. Tu ayat yang menarik, marketable. Baik, terima kasih Puan Mahanom. Okey. Sebelum kita mengakhiri podcast kita, sedikit kata-kata pada penonton di luar sana, Puan Yasinah. Yang masih lagi mencari-cari. Memandangkan, terima kasih Cik Tengku untuk opportunity ni. Saya ambil kesempatan ni memandangkan keputusan SPM akan keluar tak lama lagi. Saya nak ambil kesempatan ni menyerulah kepada adik-adik di luar sana. Jangan risau, peluang untuk melanjutkan pelajaran sentiasa terbuka. Marilah menyertai keluarga college community, terutama keluarga CJ Perkhidmatan Logistik. Anda jangan risau, anda akan mendapat manfaat yang sepatutnya selama 2 tahun di sini. Dan juga ini adalah college community ni adalah IPTA dan kita boleh dapat kita boleh mohon di UPU dan sebagainya. So silalah datang dan sertai kita. Ingat, tak penting di mana kita bermula, tetapi yang penting di mana kita berakhir. Itu saja. Terima kasih Puan Yasinah. Puan Mahanom. Untuk saya pula, untuk adik-adik di sana, hidup ni perlu teruskan perjuangan. Sekiranya result SPM nanti yang keluar tu agak kurang memuaskan, jangan putus asa. Ingat, kami sentiasa menerima anda. Jadi nak kemahiran, nak ilmu, jangan takut mencuba. Jumpa kami di Kolej Komuniti Kuala Langat kerana kejayaan anda akan bermula di sini. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Yasinah binti Abdul Rahman dan Puan Mahanom binti Ismail atas perkongsian dan kesudian meluangkan masa di podcast Jom Ngetik at KKKL hari ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Seperti biasa, anda di luar sana, jika terdapat sebarang cadangan atau soalan, boleh menyatakan di ruangan komen ataupun boleh PM. Sekarang private message itu bagi PM kan? InsyaAllah kami akan bincangkan pada masa akan datang. Jangan lupa untuk terus like, follow dan share jika anda nak kami terus menghasilkan konten-konten yang lebih bermanfaat. Jumpa lagi dalam podcast yang seterusnya. Jom Ngetik at KKKL bersama saya Tengku Fasli Dapati. #Demi KKKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Jom Ngetik bersama kami.